Salam bahagia, selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin untuk hari perlawanan yang ke-17 aksi Liga Super Malaysia 2025-2026. Pertemuan di antara Terengganu dan Selangor. Dua pasukan yang dipisahkan dengan perbezaan 7 mata. Kareka lepas, hantaran ke seberang sana sedikit jauh untuk mendapatkan Akia Rashid, tetapi berjaya diselamatkan oleh Akia. Satu lagi lambungan tinggi ke tengah, tetapi gagal disambar oleh Jervanie. Dan ini pergerakan daripada Akia. Jervanie membuat sedikit tapping. Kita melihat kedudukan Castania yang agak lewat walaupun dikawal dua. Rice dia terpaksa turun ke bahagian tengah untuk mendapatkan bola. Abang Nadi, kesilapan yang dilakukan, dan kali ini jaringan mudah. Akia Rashid menghukum kesilapan Muhammad Abwal Nadi untuk menggamatkan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin meraihkan jaringan yang pertama buat tuan rumah. Akia Rashid. Ya Izwan, kalau dilihat tindakan Abdul Nadir cuba merancang untuk melakukan hantaran di belakang. Tekanan daripada Akia, rampasan bola 1 lawan 1. Gelecekkan Akia kaki kiri dan dia menang di kawasan pertahanan Selangor. Kesilapan pemain dan Akia 1 gol. Ada kekasaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Akia Rashid. Sepakan percuma untuk Selangor. Jadi jaringan itu tidak disahkan. Melepasi kawalan Anwar Laina, hantaran Azam dipatahkan. Percubaan terus dari Kareka. Azam, dan di situ rebatan berlaku. Jervanie Castania dengan percubaan yang terkena tiang. Jervanie pula gagal melakukan tindakan susulan. Ya, pergelutan perebutan di kawasan tengah berlaku untuk pasukan Terengganu. Lantunan bola dan Castania melakukan rembatan terus. Kena tiang gol daripada tampanan Karamula. Lepas, tolakkan ke belakang untuk Kareka. Kali ini pasti jaringan untuk Terengganu. Kapten mereka, Kareka, dengan ledakan kaki kiri. Susunan hantaran setting Kareka. Kali ini dia berjaya membuat hantaran. Dan ini berlaku untuk Edson. Kaki kiri Kareka memainkan peranan. Kerana dia hanya berdiri menunggu lantunan bola tersebut. Rembatan, walaupun Karamula berjaya menempis bola tersebut. Tetapi kelajuan, ketepatan, jaringan berlaku. Satu tandukan yang baik. Kareka terlepas. Bola yang terkena palang. Daripada Safwan Mazlan yang melakukan tandukan pertama ini. Dia bergerak ke bahagian near post. Tandukan yang sedikit tepat ke arah tiang palang gol. Masih lagi dapat diselamatkan untuk Terengganu. Tetapi Selangor terus menekan. Amin Fortes. Lepas kepada Faisal Halim. Faisal marah untuk melakukan percubaan. Faisal Halim menyamakan kedudukan untuk Selangor. Sekali lagi pemain ini menampilkan ketajamannya untuk terus mendapatkan jaringan. Satu
pergerakan, tindakan, laju kawalan bola daripada Faizal. Tampanan pertama, kaki kiri dan kaki kanan dia terus melakukan gerakan continue run dalam kawalan bola, masuk ke dalam sedikit. Ada ruang rematan placing untuk menewaskan penjaga gol. Satu tindakan pantas, kawalan bola. Ogo. Safwan mencabar. Kastania dikasari. Tarik menarik yang berlaku dan satu terjahan yang dilakukan oleh Ugo Bomo. Dia tidak menuju ke arah bola. Itu satu persoalan yang mungkin akan dinilai oleh pengadil kerana kakinya itu terus menuju ke kaki kiri. Dan Kamal Ikhwan dia membatalkan kad kuning. Dan dia mengeluarkan warna yang berbeza kepada Ugo Bomo. Untuk Selangor akan meneruskan aksi dengan 10 pemain. Di sebelah kanan Engku Syakir menunggu berdepan dengan Muhammad Abang Nadi. Engku Syakir mencari ruang. Kemas tangkapan yang dilakukan oleh Kalamullah Al-Hafiz. Percubaan yang kedua dari Engku Syakir. Ya, ketika dia terima bola 1 lawan 1, dia mencari ruang di sebelah kanan, rematan tepat. Antara awal dan Moraes terlepas peluang keemasan itu. Satu antara lintang yang pasti akan boleh berlaku jaringan gol. Antara ke atas untuk Krigo Moraes mendapatkan bola ini. Krigo ada peluang buat Selangor. Diselamatkan oleh Rahadi Azli. Krigo Moraes hampir-hampir untuk memberikan 3 mata buat Selangor. Ya, ketika dia cuba mendapatkan bola dalam kawalan, Safwan juga memberikan tekanan, tetapi kedudukan Rahadi Azli yang begitu tepat daripada jangkaan dia, tidak merubahkan badan. Tiupan bisa dari pengadil. Selepas tolak-menolak yang berlaku dan tamat aksi untuk Terengganu serta Selangor terpaksa berpuas hati dengan 1 mata untuk mengakhiri malam di Kuala Terengganu dengan Terengganu 1, Selangor 1.